Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yali di Serai FM, Jalan Mata dekat di hati. Hai apa khabar? Apa cerita semua sahabat Yali di luar sana? Kelalan Yali. Seperti biasa Yali sentiasa mendoakan agar semua ceria-ceria, happy sama walafiat dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Yali ingin berkongsi satu lagi lokasi, iaitu di belakang ini Masjid Al-Mansur, Masjid Mansur, Kampung Sirih, Kota Baru, Kelantan, berdekatan dengan Yaumon. Jadi jom kita ronda-ronda di Masjid Mansur, Kampung Sirih, Kota Baru, Kelantan. Jom kita ronda. Masjid Sultan Mansur, Kampung Sirih, Kota Baru, Kelantan, yang ingin Ayahli kongsi bersama pada hari ini. Ini adalah di pintu masuk. Jom kita ronda masuk melalui pintu masuk utama. Okey, di hadapan inilah bangunan utama Masjid Mansur Sultan Mansur di Kampung Sirih, Kota Baru, Kelantan. Masjid ini agak lama. Rekam bentuk pun kita sudah tahu bahawa masjid ini agak lama. Jom kita ronda-ronda dahulu. Okey, sebelah kiri adalah ruangan parking. Okeylah, ruangan parking pun agak selesa, luas dan boleh menampung kenderaan. Okey, Ayahli nampak ada satu informasi mengenai Masjid Jami' Sultan Mansur Kampung Sirih. Okey, inilah dia pengenalan Masjid Jami' Kampung Sirih ini. Merupakan masjid di dalam jajahan Kota Baru yang ingin kongsi bersama sejarah. Sejarahnya, masjid ini siap dibina pada 1 Februari 1985, dirasmikan pada hari Jumaat 15 Rejab 1405 Hijriyah. Dan manakala untuk Sultan Mansur ni merupakan salah seorang pemerintah negeri Kelantan Darul Naim yang memerintah dari tahun 1891 hingga 1900, lama. Itulah Sultan Mansur, salah seorang daripada Sultan Kelantan. Okay, kita lihat dia punya seni bina memang agak klasik. Seni bina, Ayahli tak tahulah seni bina yang pattern mana. Ayahli kurang mahir berarkitek ni. Okey, di hujung sana adalah tandas dan tempat wuduk. Di sebelah tandas dan wuduk ini adalah rumah tamu. Alhamdulillah, Masjid Sultan Mansur ni mempunyai sebuah bilik, rumah tamu, bilik tamu untuk kemudahan para tamu yang datang ke Masjid Sultan Mansur. Okay. Dan ini adalah pintu utama. Sekarang ini baru selesai sembahyang padu asar. Jom kita masuk melalui pintu utama. Jom kita sama-sama memasuki ruangan pintu utama. Kita tarik terlebih dahulu. Okey, kita sudah berada di Masjid Sultan Mansur. Inilah dia ruangan solat utama yang agak selesa, nyaman dan bersih. Okey, dia punya selimina dalaman ada tiang seri yang entahlah, Ayahli pun tak dapat nak hurai. Dia punya design tiangnya agak condong, mungkin dia punya design tak tahulah daripada mana. Dan di tengahnya ada kipas gergasi. Dan itulah di ruangan khatib untuk Jumaat dan ruangan untuk kuliah-kuliah. Okay, manakala di belakang sana, di belakang tabir sana adalah ruangan untuk muslimah. Okay, jom kita ronda arah belakang pula. Begitu nyaman sekali keadaan. Okey, jom kita tengok ruangan tempat wuduk. Okey, ini adalah ruangan tempat wuduk bagi lelaki. Disediakan kolah
dan juga paip-paip. Agak menarik juga dia punya bentuk paip yang seakan-akan pancuran. Okey. Dan ini adalah pintu belakang, dan di hujung sana adalah tempat solat muslimat. Jadi inilah pemandangan sepintas lalu di kawasan Masjid Sultan Mansur yang terletak di Kampung Sirih, Kota Baru, Kelantan. Jadi setakat ini sahaja untuk hari ini. Untuk kali ini insya-Allah ada perkongsian lain, jadi akan cuba kongsikan bersama. Jadi sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.